kita. Islam saja. Ya. Melayu pun tak ada. Melayu pun tak ingat dah agama ni. Memang tak ada. Tak tahulah dia tahu mengucap kita. Jangan lupa undi biru. Biru, undi biru. Biru. Okey, kenapa orang Negeri Sembilan kena undi biru? Mestilah sebab kita dah tahu dah kan. Ni tak boleh cakap kan yang merah tak boleh kan, tapi biru lah sebab kita nakkan Melayu, Islam, semualah. Merah tak nak lah, dah tak label lagi dah. Boleh cakap apa? Cakaplah. Menjamin masa depan. Menjamin masa depan. Rakyat dan negara dan agama kita Islam. Itu. Lagi satu jangan lupa tengok TikTok banyak sangat kisah-kisah ni dia semua politik kan. Tapi orang kata banyak yang diputar balik kan? Tak adalah sama yang tu merah tu. Kan merah pun sama boleh. Tak ada, kita tak ada biru tak. So kat mana yang sebenarnya yang sahih untuk diorang ni tengok info-info tu? Harakah Daily. Dalam Harakah Daily dalam sumber yang betul lah daripada pihak kami, PAS dan juga Perikatan Nasional lah. Kami bawa mesej yang untuk keselamatan seluruh umat Islam. Bukan saja kat dunia ni dik, kita nak selamatkan diorang dekat akhirat juga nanti. Apa yang kita buat hari ni semua akan ditanya oleh Allah SWT. Jangan main-main. Bukan kata pangkah tu tak ada makna. Pangkah tu ada makna dik untuk hidup dan mati kita. Demi Islam kita kena pastikan yang seluruh umat Islam ni bersatu padu. Tak kira lah kan bangsa ke agama ke, tapi kita niat satu kerana Allah SWT. Kita mengundikan kak kan, betul tak kak? Okey, berapa peratus agak-agak kemenangan gelombang biru besok? Berapa peratus? Kalau boleh kita nak 100% lah. Monang besar. Sebab kita bertanding sebelah je kan. Monang lah semua. Kita tak ada dah sikit-sikit lah. Betul tak? Rezeki Allah tentukan. Usaha kita. Macam ni petang ni pun kita ada lagi kat sini Kan kan? Ya, betul. Apa sebabnya kita ada sini? Kita nak monang besar, betul tak? Tahu. Betul tak? Kita datang daripada jauh ni Dan sokong tu. Tak kisah duit ringgit, tenaga, masa. Sobatkan Islam, sobatkan umat Melayu semua, umat Islam semua ni kita nak sayang kan? Dik, sekarang ni kan dik, kita kesian anak-anak kita orang-orang Islam lah. Jauh sangat dengan agama kan. Jadi kita ni tahulah merah tu dia tidak lagi berperanan untuk umat Islam kita. Kita kena selamatkan umat Islam kita. Umat Islam saja. Ya. Melayu pun tak ada. Melayu pun tak ingat dah agama ni. Memang tak ada. Tak tahulah dia tahu mengucap kita. Macam tu risau dan tak lama lagi kita nak bawa dah kan? Tinggal lah yang muda. Tak tahu masa depan macam mana kan? Inilah kita ni nenek-nenek ni berjuang kan ni. Tua dah Pak. Dah sanggup dah. Ni pun dah tua dah. Kita ni muda lagi berjuang. Kan dik? Kakak. Alright, terima kasih banyak. Tangan saya pun dah longor ni. Terima kasih.